Sebab mereka lihat, kalau dalam perang Mu'tah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah, orang Islam datang dengan 300 orang, itu pun mereka tak boleh kalahkan. Bagaimana mereka nak kalahkan orang Islam yang datang dalam peperangan Tabuk pada tahun 9 Hijrah dengan kekuatan 30,000 orang. Jadi bila Nabi sampai di medan Tabuk tu, orang Kristian semua dah lagi, tentera Romawi dah lagi. Bila tentera Romawi ini lari, tuan-tuan, apa kesan dia kepada psikologi manusia? Apa kesan dia? Ketika itulah orang-orang Arab Kristian, ya, orang-orang Arab ada yang beragama Kristian, mereka mula buka mata. Huish. Saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan, mungkin tak sempat dalam satu ceramah, mungkin kita berhajat 2 ceramah ataupun 3 ceramah untuk menghabisi sejarah Nabi SAW menunaikan ibadat haji pada kali yang pertama, iaitulah pada tahun 10 Hijrah. Haji yang pertama Nabi tunaikan ialah pada tahun 10 Hijrah. Dan itulah hadis sulung, dan itu jugalah hadis tunggal yang Nabi tunaikan bersama dengan para sahabatnya pada tahun 10 Hijrah. Sebelum daripada itu Nabi tak pernah tunaikan haji. Pada tahun 8 Hijrah ada kesempatan, Nabi tak pergi juga. Pada tahun yang ke-9 Hijrah Nabi ada kesempatan untuk tunaikan haji, Nabi tak pergi juga. Pada tahun yang ke-10 Hijrah baru Nabi menunaikan ibadah haji yang pertama. Dan 2 tahun selepas itu Nabi kita wafat, meninggalkan kita buat selama-lamanya. Karena itulah tuan-tuan, haji yang Nabi tunaikan pada tahun yang ke-10 Hijrah itu dikenali dengan Haji Wida', dikenali dengan nama Haji Wida', iaitu haji selamat tinggal. Mengapa dinamakan haji itu Haji Wida'? Kerana selepas daripada Nabi tunaikan haji pada tahun 10 Hijrah itu, walaupun dia wafat pada tahun 11 Hijrah, pada tahun 10, pada tahun yang selepas itu Nabi tak pergi menunaikan haji. Ya, jadi itulah haji pertama dan haji terakhir Nabi tunaikan bersama dengan umat Islam. Kerana itu ia dipanggil sebagai Haji Wida'. Haji yang Nabi tunaikan pada tahun 10 Hijrah itu juga dikenali dengan nama Hajjatul Islam. Karena pada masa Nabi menunaikan haji pada tahun 10 Hijrah inilah Nabi memperturunkan kepada para sahabat cara-cara menunaikan haji seperti mana yang dikendaki oleh Allah dan Rasul, sehingga Nabi mengungkapkan kata-kata khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku cara dan kaedah-kaedah untuk menunaikan manasik kamu, iaitu haji kamu. Kerana pada tahun yang ke-8 Hijrah ada para sahabat yang menunaikan haji, tetapi Nabi tak ada. Nabi berada di Madinah. Jadi pada tahun ke-8 Hijrah itu para sahabat menunaikan haji bukan seperti haji yang kita buat sekarang ini. Mereka buat haji pada tahun yang ke-8 Hijrah itu seperti mana yang mereka buat sewaktu mereka zaman jahiliah, cuma mereka tidak berbogil dan tidak bertelanjang. Berbeza dengan jemaah-jemaah haji orang-orang musyrik. Karena pada tahun yang ke-8 Hijrah, ketika ibadah haji ditunaikan, orang Islam bersama dengan orang musyrikin Quraisy sama-sama tunaikan haji, sama-sama tawaf. Cuma orang Islam pakai kain ihram, orang Islam tutup aurat, orang-orang musyrikin mereka bogil dan bertelanjang boling. Karena mereka kata, ya, mereka nak hilangkan dosa-dosa mereka ketika tawaf. Maka bila dibuka baju, maka jatuhlah semua dosa-dosa mereka. Itulah bentuk ibadah haji yang ditunaikan pada tahun 8 Hijrah. Nabi tak ada.
Pada tahun yang ke-9 Hijrah pun Nabi tak pergi juga. Nabi tak pergi juga pada tahun yang ke-9 Hijrah itu. Sebab apa Nabi tak pergi? Walaupun sebenarnya kota Mekah pada ketika itu sudah jatuh ke tangan umat Islam. Nabi berjaya menawan kota Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Ya. Mekah sudah ditawan oleh orang Islam, berhala-berhala sudah diruntuhkan oleh orang Islam. Mekah ketika itu di bawah pentadbiran Islam. Tapi pada tahun 8 Hijrah itu Nabi tak pergi juga. Padahal Mekah pada waktu itu di bawah pentadbiran Islam. Karena apa? Karena Nabi SAW tidak mahu menunaikan ibadah haji dalam keadaan ada lagi orang musyrikin berbogil dan bertelanjang ketika bertawaf. Nabi tak mahu turut serta. Itu sebab pada tahun 8 Hijrah Nabi tak pergi haji. Yang perginya hanya beberapa kerat orang sahabat Nabi saja, yang diketuai oleh seorang sahabat Nabi bernama Utab bin Usaid. Utab bin Usaid ni ketika Nabi menawan kota Mekah, dia dilantik menjadi gubernur Islam di kota Mekah. Jadi dah terlanjur ya Sayyidina Utab bin Usaid ini, walaupun dia baru masuk Islam, tapi dia menunaikan haji pada tahun 8 Hijrah. Pada tahun yang ke-9 Hijrah Nabi masih lagi tak pergi. Sebab apa? Sebab pada tahun yang ke-9 Hijrah tu tuan-tuan, kota Madinah dibanjiri oleh tetamu-tetamu yang datang daripada berbagai-bagai tempat. Siapa mereka itu? Orang-orang yang bukan Islam. Orang Kristian datang daripada Bani Najran. Pada tahun 9 Hijrah ketika Nabi nak tunaikan haji itu, mereka datang nak belajar dan nak tahu apa itu Islam. Ya. Pada tahun yang ke-9 Hijrah itu, kalau kita tengok dalam buku sejarah, dipanggil Amul Wufud, tahun di mana rombongan-rombongan daripada tanah Arab datang berjumpa dengan Nabi. Pertama sekali tujuan mereka datang itu ada di kalangan mereka nak beritahu bahawa ya Muhammad, sekarang ini kami sokong kamu dan kami buat perjanjian dengan kamu. Ada di kalangan mereka datang pada ketika itu ya yang nak masuk Islam. Ada di kalangan mereka pada ketika itu datang kerana nak melihat keadaan kota Madinah, bagaimana Nabi, bagaimana Islam itu, bagaimana masyarakatnya. Jadi pada tahun 9 Hijrah itu Nabi tak pergi lagi haji, sebab pada tahun itu Nabi terpaksa melayan rombongan-rombongan yang bukan Islam ke Madinah atas tujuan-tujuan yang saya sebutkan tadi. Sebab mereka datang nak tahu Islam tu apa. Mereka datang nak berdamai dengan Nabi, tak mau berperang dah, bahkan nak menyokong Nabi. Ada di kalangan mereka yang masuk Islam, ada di kalangan mereka tak masuk Islam juga, tetapi Nabi wajib menyambut mereka dan memberikan penerangan kepada mereka tentang agama Islam. Sebab itu tahun 9 Hijrah Nabi masih lagi tak pergi haji. Namun begitu, Nabi telah mewakilkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi kapten kepada umat Islam pergi ke Mekah menunaikan haji pada tahun yang ke-9 Hijrah. Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar pergi, tapi Nabi tak pergi lagi. Ya, sebab sibuk melayan tetamu-tetamu yang nak tahu apa itu Islam. Jadi Sayyidina Abu Bakar pada tahun yang ke-9 Hijrah bersama dengan 300 orang sahabat pergi ke Mekah menunaikan ibadat haji. Sikit aja. Dan bila dia sampai di kota Mekah itu, seketika dalam perjalanan pergi ke kota Mekah, turun kepada Nabi surah Al-Bara'ah. Ya, turun kepada Nabi surah Al-Bara'ah, ataupun dikenali dengan nama surah At-Taubah. Apakah perbezaan surah At-Taubah dengan surah-surah yang lain? Kita dah lama baca Quran kan? Apa beza surah Al-Bara'ah ataupun surah Taubah ni berbanding dengan surah-surah yang lain? Surah Al-Bara'ah ataupun Taubah dialah satu-satunya surah yang tak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia terus surah.
Ya. Para sahabat bertanya, mengapa ya Rasulullah surah Al-Bara'ah ini turun tak ada bismillah? Kalau kita buka Quran dia pun memang tak ada bismillah pun. Surah Taubah atau Bara'ah ni. Surah itu turun ketika Sayyidina Abu Bakar pergi menunaikan haji ke kota Mekah. Dalam perjalanan dia pergi itu turun surah Al-Bara'ah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna Bara'ah? Bara'ah artinya berlepas tangan. Jadi surah Al-Bara'ah itu artinya surah berlepas tangan. Apa maksud berlepas tangan? Kalau kita baca kandungan surah Al-Bara'ah itu, nanti kita tafsirkan nanti. Kandungannya apa dia? Satu pengisytiharan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai daripada tarikh ini sudah tidak ada lagi tolak ansur dengan golongan musyrikin. Dekat kota Mekah tu dah tak boleh dah ada syiar-syiar yang diamalkan oleh orang jahiliyah. Itu kesimpulan surah Al-Bara'ah ini. Jadi Rasulullah SAW bila turun surah ini, Allah mengarahkan Nabi supaya isytihar kepada orang semua manusia bahawa ini tahun terakhir mereka dibenarkan melakukan ibadah haji di kota Mekah. Dan sebab itu pada Nabi SAW terus memanggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah, memerintahkan Sayyidina Ali segera pergi ke kota Mekah mencari Sayyidina Abu Bakar. Sebab mengikut adat istiadat orang-orang Arab, ya, kalaulah kita ni nak membatalkan sesuatu perjanjian, maka tak boleh main wasak-wasak. Dia kena datang dan isytiharkan. Nabi SAW sebelum turun surah Bara'ah ini ada perjanjian dengan sebagian daripada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, perjanjian damai. Jadi sebab itu mereka damai pergi ke Mekah. Walaupun Mekah dah di bawah kerajaan Islam, orang kafir bebas masuk ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji, tak dikacau apa-apa oleh orang Islam. Tapi bila turun saja surah Al-Bara'ah, maka Allah suruh Nabi kita isytiharkan bahawa semenjak hari ini akan berlaku pemisahan secara total antara orang Islam dengan orang kafir. Lalu Nabi SAW telah menghantar Sayyidina Ali karramallahu wajhahu untuk mengejar Sayyidina Abu Bakar, dan berlakulah pertemuan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar di Mekah di musim haji tersebut. Ketika Sayyidina Abu Bakar yang diamanahkan untuk mengetuai pasukan haji umat Islam berjumpa dengan Sayyidina Ali, lalu dia bertanya, wahai Ali, kamu datang ni dengan menaiki unta Rasulullah. Memang Rasulullah suruh dia naik unta Nabi, supaya orang nampak bahawa kedatangan Sayyidina Ali ni satu kedatangan yang besar maknanya. Kalau tidak Nabi tak bagi unta dia. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Ali, kamu datang ni jadi pengikut ataupun jadi ketua? Maknanya kalau Nabi hantar kau naik unta dia ni, datang sini untuk jadi ketua, aku mengundur. Nah, Sayyidina Ali kata, dah, aku ini datang sebagai pengikutmu, cuma diamanahkan untuk menyampaikan beberapa amanat untuk manusia sejagat. Sebab itu aku dihantar oleh Nabi menaiki unta dia ke sini. Maka ibadat haji pun ditunaikan pada tahun yang ke-9 Hijrah itu, ya. Dan bila tiba hari nahar bertempat di Mina pada tahun 9 Hijrah, ketika itu ibadat haji dilakukan oleh orang Islam bercampur lagi dengan orang bukan Islam. Ketika Yaumun Nahar, hari penyembelihan, Sayyidina Ali naik di Mina lalu menyampaikan 4 pesanan daripada Nabi SAW, dan 4 pesanan itu adalah kesimpulan daripada surah Al-Bara'ah yang diturunkan. Apa 4 pesanan itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali kepada sekalian manusia yang menunaikan haji pada tahun itu? Yang pertama, ala innahu la yadkhulul jannata kafirun.
satu pengisytiharan yang tegas bahawa orang-orang kafir tidak akan masuk syurga. Ini pengisytiharan yang pertama. Ini bagi menampakkan bahawa yang berjaya, yang boleh masuk syurga hanya orang Islam. Adapun orang kafir, kamu bukan ahli tauhid, kamu orang yang mensyirikkan Allah, Islam tidak mengiktiraf agama yang kamu anuti, kamu akan masuk neraka. Orang yang masuk neraka ialah kamu. Adapun orang Islam masuk syurga. Ini pengisytiharan yang pertama, untuk memisahkan antara Islam dan kekufuran. Pesanan yang kedua, wala yahujju ba'dal ami musyrikun. Dan selepas tahun ini, yakni tahun yang ke-9 Hijrah, tak ada seorang pun orang musyrik dibenarkan lagi datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Maknanya pada tahun yang ke-9 Hijrah itu ialah tarikh terakhir bagi orang-orang musyrik yang bukan Islam dibenarkan menunaikan haji. Mulai daripada tahun yang ke-10 Hijrah sampailah ke hari ini, yang dibenarkan menunaikan haji ke Baitullahil Haram hanya orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang Islam sahaja. Itu amanat yang kedua yang disampaikan oleh Sayyidina Ali di Mina. Dan amanat yang ketiga, wala yatufu bil baiti uryanan. Ibadah haji yang ditunaikan pada tahun yang ke-9 Hijrah ini tak dibenarkan sesiapa pun tawaf dalam keadaan bertelanjang. Tahun ke-8 Hijrah masih lagi dibenarkan. Pada tahun 9 Hijrah semua yang tawaf, sama ada orang Islam maupun orang yang bukan Islam, semua mesti menutup aurat. Cuma mereka dibenarkan tawaf, tutup aurat. Dan tahun depan orang musyrik, orang yang bukan Islam tak dibenarkan lagi menunaikan ibadat haji. Ini berlaku pada tahun yang ke-9 Hijrah. Dan amanat yang keempat, orang-orang musyrik yang bukan Islam, yang ada perjanjian damai dengan umat Islam, dibenarkan berada di kota Mekah dalam tempoh 4 bulan sahaja. Sama ada orang musyrik yang bukan Islam itu ada perjanjian damai dengan orang Islam ataupun tak ada perjanjian, mereka dibenarkan berada di kota Mekah selama 4 bulan. Selepas 4 bulan mereka kena keluar daripada kota Mekah dan orang Islam tidak akan lagi melindungi mereka. Andai kata berlaku peperangan, maka mereka akan dibunuh dan terbunuh. Maka itu dia amanat, 4 amanat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali di Mina. Kesimpulan daripada surah Al-Bara'ah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi. Ya, sebab itu bila kita tengok 4 syarat ini, jelas menunjukkan apa? Perpisahan secara total antara Islam dan kufur. Sebab itu sampai ke hari ini tak ada seorang pun orang musyrik dibenarkan datang ke Mekah untuk tunaikan haji, dan tidak ada seorang pun dibenarkan menunaikan ibadah tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Jadi ini berlaku bila tu? Ini berlaku pada tahun yang ke-9 Hijrah. Nabi tak ada ketika Sayyidina Abu Bakar menunaikan haji ini. Dan haji yang ditunaikan oleh para sahabat yang diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar pada tahun 9 Hijrah ini haji yang tidak diambil daripada Nabi. Mereka hanya meneruskan sahaja ibadat haji yang pernah mereka tunaikan ketika jahiliyah hari itu. Adapun ibadah haji yang Nabi turut serta pada tahun 10 Hijrah, maka ibadah haji itu dinamakan Hajjatul Islam, haji Islam. Sebab apa? Sebab ibadah haji yang ditunaikan pada tahun 10 Hijrah itu, Nabi mengajar para sahabat satu persatu bagaimana cara nak menunaikan haji menurut cara Islam. Karena itu ibadah haji yang ditunaikan oleh Nabi pada kali yang pertama pada tahun 10 Hijrah dikenali dengan nama Hajjatul Islam, haji Islam. Ibadah haji yang Nabi tunaikan kali pertama pada tahun 10 Hijrah ini juga dikenali dengan nama
hajjatut tamam, haji yang sempurna. Mengapa? Kerana pada ketika inilah turunnya satu ayat Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Ini ayat surah Al-Ma'idah ayat nombor 3, turun ketika haji ini ditunaikan pada tahun 10 Hijrah. Apa makna ayat ini? Al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama kamu, dan telah aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Jadi sebab itu dinamakan haji tahun 10 Hijrah ini juga dinamakan sebagai hajjatut tamam, sebab turun ayat yang menceritakan bahawa Islam yang disampaikan sudah sempurna. Dan ia juga dikenali juga dengan nama hajjatul balagh. Hajjatul balagh ini artinya haji penyampaian. Mengapa dipanggil haji tahun 10 Hijrah ini sebagai haji balagh? Karena pada ketika inilah Nabi menyampaikan amanat terakhirnya kepada manusia melalui khutbahnya yang terkenal, yaitu khutbatul wida. Nanti di akhir ceramah ini, nanti mungkin pada siri yang ketiga, kita akan bahaskan tentang isi kandungan hajjatul wida ini. Hari ini sejarah dulu kita kaji. Jadi ibadah haji yang pertama Nabi tunaikan ialah pada tahun yang ke-10 Hijrah. Dan ibadah haji itu dikenali dengan beberapa nama. Yang pertama hajjatul wida, yang kedua hajjatul Islam, yang ketiga hajjatul balagh, dan yang keempat hajjatut tamam. Itu 4 namanya. 4 nama itu diberi berdasarkan kepada sempena-sempena yang telah kita sebutkan tadi. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Nabi SAW pada tahun yang ke-10 Hijrah dia sanggup pergi tunaikan ibadah haji. Mengapa? Pertama sekali, telah saya sebutkan tadi, pada tahun 9 Hijrah orang-orang musyrik sudah dilarang masuk ke Mekah, dan tak ada siapa pun dibenarkan tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Baru Nabi sedia untuk menghadirkan diri dalam majlis tersebut, karena seorang Nabi takkan hadir dalam majlis yang mana di situ ada kerosakan akhlak yang nyata. Ini akhlak yang perlu kita ambil daripada Nabi. Jangan kita orang masjid, kita ni orang Islam, dengan berkopiahnya, dengan berjanggutnya kita, tiba-tiba majlis-majlis maksiat ada terselit kita seorang kat situ, turut meraihkan. Nabi tak buat begitu. Sebab itulah Nabi sanggup tak pergi haji pada tahun 8 dan 9 Hijrah. Kenapa? Karena ketika tawaf ada orang tak pakai baju bertawaf. Dan para ulama juga mengatakan bahawa antara sebab Nabi tak pergi buat haji pada tahun 8 dan 9 Hijrah kerana keselamatan negara Madinah belum cukup terjamin. Sebab kalau Nabi pergi tunaikan haji, orang Islam akan pergi semua. Ini dapat dibuktikan pada tahun 10 Hijrah itu, tuan-tuan. Jumlah orang Islam yang pergi tunaikan haji bersama Nabi ialah 100,000 orang. Madinah tu kosong. Sebab itu haji yang pertama semua orang nak pergi. Pada tahun yang ke-10 Hijrah itu, tuan-tuan, Nabi isytihar, tuan-tuan, tahun ini saya akan tunaikan haji. Ketika itu orang Islam datang berbondong-bondong daripada segala pelosok dunia datang. Jumlah mereka ialah 100,000 orang. Kosong bumi Madinah tu. Tapi tahun 10 Hijrah tak apa, sebab keselamatan negeri Madinah sudah dijamin. Tapi pada tahun 8 Hijrah dan 9 Hijrah keselamatan negara belum terjamin. Apa sebab? Sebab yang pertama sekali, pintu masuk di sebelah utara masih lagi berada di bawah ancaman orang-orang Romawi. Pada tahun 8 Hijrah, walaupun
Mekah sudah jatuh ke tangan Islam dalam peristiwa Fathul Makkah. Ya, Nabi berjaya tawan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Tetapi pada tahun 8 Hijrah dan 9 Hijrah, pintu masuk daripada sebelah utara belum lagi dapat dijamin keselamatannya. Rom bila-bila masa saja boleh menyerang Islam, sebab Rom berada di utara tanah Arab. Tetapi tuan-tuan, pada tahun 10 Hijrah pintu itu sudah ditutup. Bagaimana Nabi menutupnya? Kalau kita tengok dalam sejarah, berlaku pada tahun 9 Hijrah itu juga peperangan Tabuk. Berlaku pada tahun 9 Hijrah peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk itu perang antara siapa dengan siapa? Perang antara umat Islam lawan orang-orang Roman yang datang daripada arah utara. Orang Roman berjumlah 400,000. Nabi menyongsong mereka dengan membawa kekuatan tentera berjumlah 30,000. Orang Kristian datang dengan 40,000 tentera. Nabi menyongsong mereka di Tabuk dengan jumlah 30,000 orang. Dijangkakan akan berlaku pertembungan tentera yang begitu hebat di Tabuk antara orang Islam dan juga orang Nasara. Tapi bila Nabi sampai di medan Tabuk, Nabi hanya lihat tapak-tapak kaki kuda dan manusia di padang pasir Tabuk. Orang-orang Roman sudah lari lintang pukang. Sebab apa? Sebab mereka dengar orang Islam datang, jumlah tenteranya 30,000 orang. Itu berlaku bila tu? Tahun 9 Hijrah. Mengapa mereka takut sangat dengar orang Islam datang 30,000 sedangkan mereka berjumlah 40,000? Ini adalah kerana pada tahun 8 Hijrah, peperangan Tabuk berlaku pada 9 Hijrah. Orang Rom bawa 40,000 tentera, orang Islam bawa 30,000 tentera. Orang Kristian lari, padahal mereka ramai, mereka 40,000. Mengapa mereka lari? Ini kerana pada tahun 8 Hijrah berlaku satu peperangan antara orang Islam dan Kristian di Mu'tah. Mu'tah ini satu kawasan hari ini di Jordan. Di sana ada Universiti Mu'tah, ramai pelajar-pelajar Melayu belajar kat sana. Pada tahun 8 Hijrah berlaku pertembungan antara orang Islam dan Kristian di Mu'tah. Jumlah orang Kristian ialah 3,000 orang, jumlah orang Islam hanya 300 orang. Pertembungan antara orang Islam dengan Rom di Mu'tah berlaku selama 1 minggu. 300 lawan 3,000. Dalam masa seminggu, orang Kristian gagal mengalahkan orang Islam. Sedangkan orang Islam hanya datang 30,000 orang saja. 300 orang saja. Jadi kalau 300 orang, Rom tak boleh kalahkan dalam peperangan Mu'tah. Tiba-tiba pada tahun ke-9 Hijrah, mereka datang dengan kekuatan 30,000 orang. Mereka pun berfikir, masa perang Mu'tah itu mereka datang 300, kita tak boleh kalahkan dia. Hari ini perang Tabuk, mereka datang dengan kekuatan 30,000 orang. Perwira-perwira Kristian bila lihat perkara ni, dia kata tak jadi, kita kena cabut sebelum kita disemelih oleh orang Islam. Sebab itu dalam peperangan Tabuk, ketika orang Islam sampai di Tabuk, mereka tak nampak pun tentera-tentera Romawi. Semuanya sudah lari lintang pukang. Sebab apa? Sebab mereka lihat, kalau dalam perang Mu'tah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah, orang Islam datang dengan 300 orang, itu pun mereka tak boleh kalahkan. Bagaimana mereka nak kalahkan orang Islam yang datang dalam peperangan Tabuk pada tahun 9 Hijrah dengan kekuatan 30,000 orang? Jadi bila Nabi sampai di medan Tabuk tu, orang Kristian semua dah lagi, tentera Romawi dah lagi. Bila tentera Romawi ini lari, tuan-tuan, apa kesan dia kepada psikologi manusia? Apa kesan dia? Ketika itulah orang-orang Arab Kristian, ya, orang-orang Arab ada yang beragama Kristian, mereka mula buka mata. Huish, rupanya Roman ini boleh dikalahkan. Sebab tentera Roman ni, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam televisyen, bagaimana pakaian mereka? Mereka datang dengan pungkis mereka datang dengan pedang mereka yang besar, dan mereka pakai balung warna merah.
Ya, mereka ada balung macam ayam jantan tu. Begitulah pakaian tentera mereka untuk menakutkan musuh. Tiba-tiba dalam perang Tabuk, tentera Romawi Kristian ini lari lintang pukang semata-mata mendengar orang Islam berjumlah 30,000 orang. Ini menyebabkan orang-orang Arab yang beragama Kristian mula buka mata. Hei, kalau begitu buat apa kita sokong orang-orang Roman? Sebab mereka bukan orang Arab, mereka mak saleh daripada Eropah. Baik kita sokong Muhammad orang Arab, cuma dia beragama Islam, kita beragama Kristian, tapi kita satu bangsa. Sebab itu selepas peristiwa perang Tabuk ini, orang-orang Arab Kristian mula buka mata. Mereka nak jumpa Nabi, mereka nak tahu apa itu Islam. Sebab itu pada tahun 9 Hijrah mereka datang ke Madinah jumpa Nabi. Apa agama yang kau ajar pada orang ni sampai tentera Roman yang pakai balung merah pun lari? Jadi tuan-tuan, bila Rom dah gentar dengan umat Islam, bermakna penduduk-penduduk di Tabuk sudah dapat ditawan hati mereka oleh Islam. Bermakna pintu masuk di sebelah utara sudah selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi keselamatannya, saya katakan Nabi sanggup tunaikan haji pada tahun 10 Hijrah kerana keselamatan kota Madinah sudah dijamin. Pertama sekali, Rom tak berani menyerang kerana mereka sudah kalah dalam perang Tabuk. Yang kedua, sebab Nabi berani tunaikan haji pada tahun 10 Hijrah kerana apa? Kerana orang Arab yang paling kuat memusuhi Islam, dan mereka pula mempunyai kekuatan tentera yang begitu hebat. Siapa dia? Orang-orang Arab yang duduk di Taif. Orang Taif ni tuan-tuan, kan dia pernah baling Nabi dengan batu waktu Nabi berdakwah dulu. Mereka ini orang-orang kaya. Mereka ni orang-orang kaya. Tentera-tentera mereka diambil daripada Afrika, dia bayar gaji. Sebab itu mereka sangat kuat memusuhi Islam. Dan mereka ini ialah orang Arab yang terakhir masuk Islam. Kan orang Arab kan banyak dekat tanah Arab tu. Arab daripada Taif ialah Arab yang terakhir masuk Islam. Pada tahun 9 Hijrah, ya, kalau kita tengok tuan-tuan, sebelum 9 Hijrah itu berlaku satu pertembungan antara orang Islam dengan orang Taif dalam peperangan Hunain. Perang Hunain. Ya, dalam perang Hunain kita dapat lihat orang-orang Taif ini kalah. Nabi berjaya menawan anak-anak perempuan mereka. Nabi berjaya menawan isteri-isteri mereka. Lalu dibawa pulang ke Madinah, diagih-agihkan ke rumah orang Islam untuk dijadikan hamba abdi. Ya, orang-orang Taif ni orang kaya-kaya tuan-tuan. Isteri-isteri mereka putih-putih, bersih-bersih kulit. Tiba-tiba dalam peperangan Hunain, Nabi berjaya menawan isteri-isteri mereka dan anak-anak perempuan mereka. Jadi sebagai Nabi nak memerangi psikologi mereka, anak-anak perempuan orang-orang Taif ini dan isteri-isteri mereka yang jelita-jelita ni dijadikan tawanan perang. Dan ikut budaya zaman dulu, tawanan perang perempuan akan diagihkan kepada para mujahidin untuk dijadikan hamba abdi di rumah mereka. Jadi diagihkanlah, bila Birabah dapat ini lawanya, yang ni dapat ni lawanya. Isteri orang, suami dia ada di Taif. Tapi itulah budayanya, dibenarkan dalam agama kita. Itu hamba abdi. Ini menyebabkan orang-orang Arab kaya raya yang ada di Taif, yang sudah kehilangan anak isteri ni, yang mana anak isteri mereka sudah jadi hamba di rumah orang Islam, mereka datang surrender jumpa Nabi. Tolonglah ya Muhammad, serahkan balik anak isteri kami. Tak ada jalan lain, mereka isytihar masuk Islam. Orang Taif datang ke Madinah isytihar masuk Islam. Sebab kalau tak masuk Islam, anak isteri mereka akan jadi hamba di rumah orang Islam. Jadi bila mereka isytihar masuk Islam, bermakna musuh terakhir sudah tiada dah. Orang Yahudi sudah lama Nabi halau daripada Madinah. Ya, Yahudi Bani Qainukoknya, Yahudi Bani Nadirnya, Yahudi Bani Quraidzahnya, sudah lama Nabi nyahkan mereka daripada Madinah. Cuma musuh yang ditakuti Rom telah tewas dalam perang Tabuk, dan musuh yang lain yang kaya raya yang boleh mengupah tentera upahan, iaitu orang-orang Arab di Taif, juga sudah masuk Islam.
Jadi bila dua musuh ini yang boleh menggugat keselamatan bumi Madinah sudah masuk Islam, sudah tewas. Sebab itu Nabi kata, wahai umat Islam, pada tahun ke-10 Hijrah ini, jomlah kita sama-sama tunaikan haji. Sebab itu Nabi mula menunaikan haji pada tahun 10 Hijrah. Itu sejarahnya. Sebab Nabi nak pastikan bila dia tinggalkan kota Madinah itu nanti, keadaan Madinah menjadi aman. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah, tuan-tuan, kita tengok sejarah. Selepas Nabi wafat, pada zaman pemerintahan Saidina Uthman, Madinah jatuh ke tangan Yahudi. Selepas Nabi wafat, Saidina Abu Bakar jadi khalifah, Madinah aman sentosa. Selepas Saidina Abu Bakar, Saidina Umar aman sentosa. Zaman Saidina Uthman jadi khalifah, orang-orang Yahudi bersama dengan orang-orang Arab Islam yang jahil datang ke bumi Madinah ketika orang Islam menunaikan haji ke Mekah. Bumi Madinah kosong, ketika itulah mereka bunuh Saidina Uthman. Ya, Saidina Uthman dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Khawarij ketika orang Islam menunaikan haji di Mekah, kerana Madinah kosong, tak ada orang. Ketika itu Uthman dibunuh radhiyallahu anhu. Jadi menunjukkan bahawa bumi Madinah ini kalau Nabi nak tinggalkan, dia mesti dalam keadaan selamat. Sebab itu Nabi kata nanti tahun 8 Hijrah, tak apa, aku tak pergi haji. Ya, yang tunaikan haji 5-6 orang aja. Tahun 9 Hijrah yang pergi buat haji 300 orang saja. Yang lain tunggu Madinah sebab takut apa-apa boleh berlaku di Madinah ni. Tapi pada tahun 10 Hijrah, bila musuh-musuh yang diandaikan boleh menggugat keselamatan Madinah sudah tewas, maka Nabi isytiharkan, jom tahun 10 Hijrah kita tunaikan ibadat haji. Ya, tuan-tuan boleh ingat ke sejarah ni? Tuan-tuan tak catat pun dengan pensil? Saya fikir tuan-tuan ada rakaman, ya. Tapi tak apa, tuan-tuan yang tak catat, tuan-tuan lepas ni tuan-tuan ambil buku ni. Buku ni ada depan saya, ka'annaka mahu, seolah-olah engkau menunaikan haji bersama Rasulullah. Maklumat yang saya sebutkan tadi ada dalam kitab ni. Ya. Ka'annaka mahu ni satu kitab dalam bahasa Arab yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, yang mana dia menerangkan sejarah Nabi menunaikan haji pada tahun 10 Hijrah itu, yang ramai orang tak tahu sejarah tersebut. Dia menerangkan mulai daripada Nabi bertolak daripada bumi Madinah pada 25 Zulkaidah, sehinggalah Nabi balik daripada menunaikan haji wida itu sampai ke Madinah semula. Jadi kandungan buku ini sangat penting untuk kita ketahui. Tapi nak terangkan dia dalam satu ceramah mustahil lah, tuan-tuan. Mustahil lah, ya. Jadi sebab itu tuan-tuan wajib memiliki buku ini. Sama ada yang dah nak pergi haji ataupun yang akan pergi haji, miliki buku ini. Kerana sejarah haji ada dalam ini. Ya, dan buku ini tuan-tuan bukan saja ada sejarah, gambar-gambar tempat di mana Nabi pergi semua ada. Nanti kita akan ceritakan nanti. Bila Nabi SAW pada 24 Zulkaidah isytihar, saya nak pergi haji. Orang datang daripada seluruh pelosok dunia datang berkumpul di Madinah. Betul ya Rasulullah? Ya, aku nak pergi haji. Berkumpul. Datang seorang wanita yang sedang syarat mengandung. Ya, seorang wanita yang syarat mengandung, yaitu isteri kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Asma binti Umais. Dia sedang syarat mengandung, dah 9 bulan. Cuma dia tanya, ya Rasulullah, aku boleh pergi tak? Ya, dah kalau rasa boleh pergi, pergilah. Bukan naik kapal terbang pun. Dia yang 9 bulan dia tak boleh. Kalau naik kapal terbang itu, naik unta, duduk dalam segeduk tu boleh. Nabi kata pergi. Sayyidina Asma binti Umais, isteri Sayyidina Abu Bakar, turut serta dalam haji yang pertama bersama Rasulullah. Sebab ini peluang. Sebab selepas ini Nabi tak pergi haji dah. Pada tahun 11 Hijrah Nabi wafat. Tahun 10 Hijrah Nabi buat haji yang terakhir, haji yang sulung dan terakhir. 11 Hijrah Nabi wafat.
Jadi datang Sayyidina Asma binti Umais, isteri Sayyidina Abu Bakar, minta izin. Sayyidina Abu Bakar jumpa, boleh Rasulullah, boleh pergi. Mereka bertolak pada 25 Zulkaidah. 24 Zulkaidah Nabi duduk di Madinah, naik atas mimbar mengajar fiqh berkaitan dengan ibadah haji. Atas mimbar tu Nabi cerita, sahabat bertanya tentang haji, Nabi jawab, itu 24 Zulkaidah. Maknanya itu kursus haji lah yang Nabi buat pada 24 Zulkaidah itu. Nabi berada di atas mimbar mengajar mereka tentang fiqh ibadah haji. Nah, cuma saya dah janji tadi saya takkan sentuh bab fiqh. Ya, cuma banyak kaedah-kaedah fiqh yang kita dengar hari ni diajar oleh Nabi di atas mimbar pada 24 Zulkaidah tahun 10 Hijrah. Pada 25 Zulkaidah maka Nabi berangkat menuju ke Mekah. 25 Zulkaidah, ya, Nabi berangkat menuju ke Mekah bersama dengan berapa ribu orang? Bersama dengan 100,000 orang. Daripada mana mereka datang, tuan-tuan? Ya, itulah kata punya hebatnya Nabi berdakwah. Mula dengan seorang, selepas 22 tahun Nabi berdakwah, jumlah orang Islam dah sampai 100,000 orang. Buktinya apa? Buktinya ialah semasa Nabi menunaikan haji yang pertama pada tahun 10 Hijrah, jumlah sahabat yang pergi menunaikan haji ialah 100,000 orang. Sebab itu ada sahabat yang mencatatkan ketika mereka bergerak daripada Madinah menuju ke Mekah itu, tuan-tuan, yang perjalanannya sangat jauh, kata Sayyidina Anas, aku naik unta dengan Abu Talha. Aku naik unta dengan Abu Talha. Nabi berada di tengah-tengah, keliling dia manusia. Ya, Nabi di tengah-tengah di atas unta dia. Nabi naik unta dia bernama Al-Qaswa. Isteri-isteri dia turut serta, pergi bersama. Bayangkan tuan-tuan, 100,000 orang bergerak dengan Nabi. Anas bin Malik berkata, sewaktu aku ikut belakang unta Nabi, tiba-tiba unta aku tercepat sedikit, lalu aku bersama dengan unta Nabi, hampir-hampir lutut aku berlanggar dengan lutut Nabi. Nak ceritanya punya rapatnya para sahabat tu, punya ramai 100,000 orang bergerak, ya, pada haji tahun 10 Hijrah itu, bergerak perlahan-lahan menuju ke Mekah. Tapi dalam perjalanan menuju ke Mekah ni, tuan-tuan, bukan dekat itu, 300 lebih kilometer, sini balik Kota Baru lah, tuan-tuan, kan, jauh tu, bukan dekat tu. Jadi dalam nak menghabiskan perjalanan itu pasti berbagai-bagai peristiwa berlaku, pasti, ya. Antara peristiwanya apa, tuan-tuan? Antaranya lah, kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, ambil buku ni, semua ada dalam buku ni. Antaranya, semasa Nabi nak bertolak tu, datang seorang perempuan yang dah tenat. Perempuan tu dah tenat dah, ya, iaitulah, ya, anak kepada sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ni dah tenat, tapi dia rasa bahawa kalaulah aku tak pergi haji tahun ni, tak ada dah lah. Ni haji ni pula kali pertama dengan Nabi, aku pula dah sakit, boleh aku pergi ya Rasulullah? Nabi kata silakan. Dan dalam perjalanan selepas 2 hari bertolak, wanita ini meninggal dunia. Dan Sayyidatina Asma binti Umais yang sedang syarat mengandung, selepas 2 hari rombongan ini bertolak, dia melahirkan anak di Zulhulaifah. Ya, dia melahirkan anak di Zulhulaifah, dan anak itu diberi nama Muhammad bin Abu Bakar. Itulah anak pertama. Dan bila dia melahirkan anak, Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, macam mana isteri aku ni? Ya, macam mana isteri aku ni? Kita berada di Zulhulaifah. Di Zulhulaifah ni, tuan-tuan, dia ialah miqat makani untuk orang-orang yang datang daripada arah Madinah, yang sekarang ini dikenali dengan nama Abar Ali. Sekarang ini dikenali dengan nama Abar Ali, tempat orang-orang daripada Madinah menjatuhkan niat ihram mereka. Ketika itulah Asma binti Umais melahirkan anak.
Jadi wanita bila lahirkan anak pasti keluar darah nifasnya. Macam mana dia nak tunai ibadah haji? Ketika itu Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, bagaimana status isteri aku ya Rasulullah? Nabi kata, suruh dia mandi, ambil kain perca, tekap dekat kemaluan dia, dan teruskan perjalanan haji. Dia boleh buat ibadah-ibadah yang lain, yang tak boleh hanya tawaf sahaja. Sebab tawaf memerlukan seseorang itu berada dalam keadaan suci. Adapun wukuf di Arafah tak apa. Adapun membaling jamarat yang 3 tu tak apa, tak suci pun. Adapun sa'i, tak ada wuduk pun boleh sa'i. Ya, maka ibadah-ibadah lain dia boleh buat, kata Nabi, kecuali tawaf saja, kena tunggu suci nanti. Jadi itu antara peristiwa yang berlaku, dan banyak lagi tuan-tuan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Ya, ni pun dah pukul 9 dan macam mana nak teruskan lagi. Tak apa, kita ambil sikit. Nanti siri kedua nanti kita akan lebih menumpukan peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika Nabi dalam perjalanan ke Madinah. Jadi Nabi bertolak daripada Madinah pada 25 Zulqa'dah bersama dengan para sahabat yang sudah pun dikursuskan tentang ibadah haji, sehingga Nabi kata apa? Khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku cara untuk menunaikan ibadah haji ini. So Nabi pun jalan 25 Zulqa'dah. Selepas Nabi bertolak, ya, daripada Madinah itu, dan Nabi sampai di Abar Ali pada waktu asar. Ya, Nabi sampai di Abar Ali ataupun di Zulhulaifah, miqat makani untuk orang-orang yang datang daripada Madinah pada waktu asar, dan sampai di Zulhulaifah, Nabi SAW telah qasar semayang asar 2 rakaat bersama dengan para sahabatnya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, suatu di Zulhulaifah inilah Nabi duduk di sana selama 1 hari 1 malam. Apa tujuan dia? Ya, kerana nak menunggu orang-orang yang terlambat tiba. Nak menunggu ramai lagi orang yang nak turut serta. Jadi memang bila Nabi duduk di sana sehari semalam, Nabi sempat solat maghrib, Nabi sempat solat isyak, Nabi sempat solat subuh, dan Nabi sempat solat zuhur, dan selepas zuhur dia berangkat pergi menuju ke Madinah. Ketika dia berada di Zulhulaifah itulah tuan-tuan, ya, para sahabat mencatatkan, terutamanya Sayyidina Anas bin Malik, aku melihat Nabi mandi di situ, aku melihat Nabi mengenakan minyak wangi yang tersangat wangi, Nabi meminyakkan rambutnya, dan Nabi sapu madu lagi di rambutnya, dan kami melihat pada ketika itu Nabi menjadi orang yang sewangi-wangi manusia. Dan di tempat itulah Nabi menjatuhkan niat ihramnya, iaitu di Zulhulaifah. Ya, dan ketika berada di Zulhulaifah inilah tuan-tuan, ya, Nabi menunggu kehadiran mereka, dan ramai para sahabat yang terlambat dapat bertemu dengan Nabi SAW. Dan ketika itulah, ya, ketika Nabi berada di Zulhulaifah, Nabi mengajar para sahabat bertalbiyah. Itulah talbiyah yang kali pertama yang Nabi ungkapkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik ilail haqqi labbaik. Itulah lafaz talbiyah yang Nabi ungkapkan. Ketika talbiyah itu diungkapkan, para sahabat ada di kalangan mereka yang suaranya tak kuat. Mereka seperti orang yang kata masih malu-malu lagi bertalbiyah. Ketika itu datang Sayyidina Jibril alaihissalam berjumpa dengan Nabi, lalu membawa pesanan daripada Allah supaya Nabi menyuruh para sahabat menyaringkan suaranya ketika menyampaikan, ketika mengungkapkan kalimat talbiyah tersebut. Karena itu tercatat satu hadis Nabi SAW, ya, di Zulhulaifah itu Nabi berpesan, ma min muslimin yulabbi illa labba man an yaminih aw an shimalihi min hajarin aw syajarin aw madarin hatta tanqati al ardu min hahuna wa hahuna.
Kata Nabi, tiada seorang Muslim pun yang mengucap talbiyah, melainkan yang berada di sebelah kanannya atau kirinya seperti batu, pokok atau tanah liat akan turut mengucapkan talbiyah sehingga bumi ini berakhir dari sini dan dari sana. Jadi selepas itu para sahabat pun beramai-ramai dengan penuh semangat mengungkapkan kalimah talbiyah yang sangat mulia ini. Ya. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, lalu Nabi pun bertolak daripada Zulhulaifah, dan perjalanan mereka menuju ke Mekah itu mengambil masa yang agak panjang, dan dalam perjalanan itulah tuan-tuan mereka singgah di beberapa tempat. Ya. Dalam catatan sejarah tuan-tuan, tempat yang mereka singgah itu ada 4 buah tempat, dan setiap 4 buah tempat yang mereka singgah itu berlaku peristiwa-peristiwa yang penting untuk kita dengar. Antaranya, saya sebut satu cukuplah sebab dah pukul 9. Nabi sampai di sebuah tempat bernama Fajr Rawha. Ya, Fajr Rawha ini daripada Zulhulaifah itu perjalanannya lebih kurang 30 km. Sampai di Fajr Rawha itu Nabi SAW dibuka pandangannya. Lalu Nabi berkata, laqad salaka Fajr Rawha 70 nabiyan hujajan alaihim thiyabus suf. Nabi kata, ini Fajr Rawha. Ya, kalau tuan-tuan tengok buku ini, Fajr Rawha ini sampai sekarang masih ada lagi. Kalau kita pergi buat haji naik unta lah daripada Madinah, kita boleh pergi ke tempat Fajr Rawha ini. Tapi sekarang ni tak boleh pergi dah, kita naik kereta api laju. Jadi tempat-tempat sejarah yang Nabi pergi, yang mana tempat-tempat sejarah itu ada sejarahnya, sudah tak dapat lagi kita nikmati. Jadi bila Nabi sampai di Fajr Rawha, Nabi dibuka penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi berkata, 70 Nabi telah melalui Fajr Rawha untuk menunaikan haji, dan mereka memakai pakaian yang diperbuat daripada bulu. Ya. Dan Nabi Isa alaihi salam dalam satu hadis, Nabi beritakan kepada kita tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah Isa ibnu Maryam sampai ke Fajr Rawha ini dalam perjalanan dia ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji. Jadi bayangkan tuan-tuan, 70 orang, ya, para nabi, para anbiya pernah singgah di Fajr Rawha ketika mereka dalam perjalanan untuk menunaikan ibadat haji, menunjukkan tempat itu tempat yang barakah. Kan itulah Sayyidina Jibril alaihi salam, ya, ketika Nabi berada di Fajr Rawha itu, ya, telah memberitahu kepada Nabi, ya Muhammad, bahawa Fajr Rawha ini adalah tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi mengambil masa yang panjang di Fajr Rawha ini untuk memanjatkan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak para sahabat merafakkan doa keperluan-keperluan Nabi, hajat-hajat mereka kepada Allah. Karena apa? Karena Fajr Rawha ini tempat yang diberkati oleh Allah. 70 orang para Nabi sudah singgah di tempat itu. Dan Fajr Rawha ini sampai hari ini masih ada lagi. Ya, cuma kita tak pergi kat situ sebab kita semua dah naik kereta api laju. Kita daripada Madinah naik bas. Yang kita singgahnya kalau naik bas ialah restoran-restoran Arab untuk kita menikmati nasi-nasi Arab. Dan selepas itu teruskan perjalanan dalam keadaan perut kenyang, kita tertidur. Ya. Tapi kalau kita pergi naik unta, kita akan singgah tempat-tempat ini. Siapa-siapalah yang nak naik unta tuan-tuan. Yang pergi tu pun ahli kelab gautnya ramai. Itu macam mana nak singgah tuan-tuan. Ya. Kita jalan sikit tengah-tengah panas tu. Tapi kalau kita dapat pergi ke tempat-tempat ini yang akan disebut tak lama lagi dalam kuliah yang akan datang, setiap tempat itu kata Nabi, di sini Nabi Yunus pernah datang. Nabi jalan lagi ke tempat lain, di sini Nabi disebutkan Nabi Musa pernah sampai ke tempat ini. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita ikut rombongan itu, kita dapat bayangkan di sini 70 orang Nabi pernah datang duduk di Fajr Rawha ini. Ya. Di sana Nabi Musa pernah datang. Ada satu tempat bernama Athaniyah Al-Harsha.
Itu tempat Nabi Musa duduk di sini ketika dia nak pergi menunaikan ibadah haji. Banyak benda-benda yang kita boleh pelajari, yang boleh kita recall balik tentang kisah perjuangan Nabi Musa. Bila kita sampai tempat itu, tempat Nabi Yunus datang, kita boleh recall balik peristiwa-peristiwa Nabi Yunus. Ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila ibadat haji itu sudah jadi ibadat yang dipotong-potong, ialah walaupun menziarahi tempat-tempat ini tidak termasuk dalam rukun, tetapi kita sudah kerugian untuk mengambil pengajaran-pengajarannya, kerana tempat ini sudah tidak diziarahi oleh orang. Ya, jadi tuan-tuan, banyak lagi yang kita nak bincangkan tentang ibadat haji wida' ini, tapi jam dah pukul 9, tuan-tuan pun nampaknya dah keletihan. Ya, jadi insyaAllah kita sambung bulan depan, kalau diizinkan oleh Allah, untuk mengetahui sejarah sebelum Nabi sampai ke Mekah. Dia wukuf di Arafah tu, ada 1000 peristiwa penting yang berlaku dalam perjalanan. Tapi saya tak sempat nak kabarkan. Nanti kuliah akan datang, nanti kita bincang sama-sama. Tapi kalau tuan-tuan tak sabar juga nak tahu, dapatkanlah buku ini, Ka'annaka ma'hu, seolah-olah engkau bersama dengan Nabi menunaikan ibadat haji. Buku ni ada dekat luar, cepat-cepat sambar, cepat-cepat grab, kerana dia tak banyak. Ya. Jadi tuan-tuan boleh ambil buku tu, balik rumah baca. Nanti kita datang sekali lagi, tuan-tuan akan lebih cepat faham. Kita ada gambar-gambarnya sekali. Dan kalau tuan-tuan malah baca, kita sediakan pen drive. Pen drive tu ada orang tolong bacakan untuk tuan-tuan. Tuan-tuan dengar je dalam kita, orang tu bacakan buku. Ya, ini zaman moden. Maklumlah tuan-tuan, mata kita ni cepat rosak, kecil manisnya banyak. Jadi tak nampak nak baca. Tak apa, kami tolong bacakan, kami rekod suara kami, tuan-tuan dengar je. Ya, buku ini ada lebih kurang 142 muka surat. Kami dah bacakan dan suara kami ada dalam pen drive tu. Tapi untuk tuan-tuan yang nak dapatkan kepuasan untuk ulang balik, dapatkan buku ini di luar, supaya pengetahuan kita tentang sejarah haji ini pengetahuan yang mendalam, insya-Allah. Ya, jadi saya rasa itu sajalah tuan-tuan yang dapat saya kongsikan, ya, bersama dengan tuan-tuan. Nanti kita jumpa bulan depan, sambung lagi sejarah Nabi menunaikan ibadat haji. Tuan-tuan, kita cukupkan pukul 9, apa kata? Ada 3 minit lagi. Saya tak nak cerita benda yang berlaku semasa Nabi buat haji. Tadi saya cerita permulaan Nabi buat haji, tengah-tengahnya nanti kita bincang bulan depan. Saya nak cerita pula ada satu peristiwa penting berlaku selepas Nabi buat haji bersama dengan para sahabat. Nabi pun balik semula ke Madinah. Dalam perjalanan ke Madinah itu berlaku satu peristiwa yang sangat-sangat penting dalam sejarah Islam, yang mana peristiwa itu menjadi sebab kejadian kafir mengkafir antara orang sunnah dengan orang syiah sampai ke hari ini. Ya, peristiwa itu peristiwa besar. Apa peristiwanya? Peristiwa Sumur Al-Khum, Ghadir Al-Khum nama dia. Ghadir Al-Khum ini adalah satu sumur, satu perigi, tempat di mana Nabi singgah bersama dengan para sahabat di situ. Ya, dan disitulah Nabi menyampaikan satu khutbah, yang mana khutbah itu sangat penting untuk kita fahami. Tetapi malangnya khutbah itu telah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi, dan dia menjadi sebab besar sampai hari ini berlaku permusuhan antara Syiah dan Sunnah, disebabkan khutbah yang disampaikan oleh Nabi di peristiwa Ghadir Al-Khum tersebut. Ya, apa kandungan dia pun saya akan ceritakan nanti dalam pertemuan yang akan datang, isi kandungan khutbah tu. Tapi kalau tuan-tuan nak cepat, tuan-tuan pergi dekat Pak Haji Google. Sebab Pak Haji Google ni orang paling alim dalam dunia. Ya, tuan-tuan type dekat situ Ghadir, Ghadir, Ghadir Khum, Khumm, Khum. Berlaku satu khutbah yang sangat penting, ya, yang perlu kita fahami, yang perlu kita jelaskan apa sebenarnya maksud khutbah tersebut. Ya, yang mana kalau kita tak faham isi khutbah itu, ini menyebabkan berlakunya kafir mengkafir antara umat Islam sampai ke hari ini, tuan-tuan. Ya, ada je Ghadir Khum, ada ya.
Itu Ghadir Qum ni pun kita boleh pergi. Kalau tuan-tuan nak pergi, saya boleh bawa kan, itu. Tapi tolong bayar tiket saya semua, saya bawa. Ya, sejarah tuan-tuan, sejarah. Ya, tapi tak apa, tuan-tuan dapatkan buku ini dan kita boleh baca sendiri dekat rumah. Besok buka bancuh kopi, baca perlahan, ya. Ka'annaka ma'ahu, karangan Dr. Abdul Wahab bin Nasir Al-Turairi, ya, yang sangat penting untuk kita membacanya. Kembara haji Nabi, seolah-olah kamu menunaikan haji bersama baginda. Jadi itu saja tuan-tuan, kita jumpa lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.